الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali pertama saya sampai ke surau ni. Insya-Allah pertemuan kita ni termasuk dalam persaudaraan baru fillahi subhanahu wa ta'ala, membuatkan saudara baru lillahi ta'ala fi sabilillah. Dan kita insya-Allah perjumpaan kita pada malam ni yang penuh dengan berkat di malam pertama, bulan Zulhijjah, bulan haji, malam pertama juga sebelum malam Zulhijjah. Insya-Allah termasuk daripada perjumpaan yang tujuannya menambahkan persahabatan atau persaudaraan fi sabilillah. Apa maksud itu dan kenapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha akhun lahu fillahi, ahdatha Allahu lahu darajatan fil jannah." Maksudnya, barang siapa yang menambahkan satu saudara dalam Islam, yakni satu kawan baik, satu kawan baru dalam Islam, jadi saudara, maka Allah akan tambahkan baginya satu derajat dalam syurga. Siapa yang lagi ramai kawan, lagi banyak derajat di dalam syurga, lagi banyak pahalanya. Dan Nabi SAW ajar kita bagaimana cara kita dikira kita tambah saudara fillahi ta'ala. Rasulullah ajar kita tanya dia apa nama dan dari mana. Okey, habis, dah jadi saudara kita, jadi kawan. Sebab itu antara sunnah yang tertinggal di zaman ini, iaitu bila orang jumpa kali pertama tak pernah kenal, tak kenal dia tak tanya nama. Itu salah. Itu dikira kekurangan dalam perjumpaan. Tak tanya nama, tapi borak lama. Mungkin duduk borak lama tapi nama tak tanya. Jadi dua perkara ni penting supaya orang tu jadi saudara kawan baik kita. Iaitu kita tanya nama dia, siapa nama, dan kita tanya dia dari mana. Itu sunnah. Antara sunnah yang ramai orang tidak beramal dengannya. Nama saya Mahmud Al-Wusabi, asal dari Yaman. Memang dari Yaman, tapi dah lama tetap di Kuala Lumpur di Malaysia. Kahwin orang sini juga, orang KL. Jadi mula-mula fikir saya dari Yaman ke atau fikir saya Melayu cakap Arab? Jujur jawab. Mula-mula fikir apa? Melayu cakap Arab. Alhamdulillah. Lepas tahu terkejut tak? Ada terkejut lah. Banyak sebenarnya. Saya pergi banyak tempat, banyak, mungkin wilayah Malaysia semua saya pernah pergi. Seluruh Malaysia saya pernah masuk semua, buat sampaikan kuliah. Ada yang sekali sekala, ada yang setiap bulan. Macam contohnya Kedah ni setiap bulan saya pergi.
ada kuliah sana. Negeri Sembilan juga. Negeri Sembilan setiap bulan. Banyak juga jemaah masjid, jemaah surau dengar kuliah sampai habis, nanti waktu makan baru terkejut tahu saya bukan Melayu. Saya cakap, kenapa tak tahu? Tak nampak langsung macam Arab. Saya cakap tak, saya memang Arab. Saya cakap tak, mungkin Melayu belajar Arab. Saya cakap tak, memang Arab betul. Arab asli lah. Tapi ini biasa. Sebab memang saya cakap Melayu sikit-sikit lah. Tak banyak, sikit je. Sikit ke banyak ni? Yang lagi belik bukan tu. Itu saya pun heran. Orang Yaman pun tak nak percaya saya ni Yaman. Habislah aku ni. Orang Melayu tak nak mengaku saya Melayu. Saya Arab. Orang Arab pun tak nak mengaku saya Arab ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Yang paling kelakar satu hari orang Yaman sendiri dekat kedai makan. Lepas habis makan, dia nampak saya pakai kofiah, pakai macam tu. Dia biasa Melayu kan pakai kofiah sarung lah. Saya pakai pun Melayu. Dia cakap sama saya Melayu. Saya cakap Arab terus. Dia kata, Alhamdulillah, akhirnya saya dapat orang Melayu cakap Arab. Saya cakap, anak cakap, rupa-rupa ni orang ni fikir saya ni Melayu. Jadi anak teruslah dengan dia, nak cakap Arab yang rosak. Arab rosak. Lama dia baru nak lama dia tak nak percaya yang saya ni aman. Sampai dia minta saya keluarkan pasport baru dia percaya. Saya keluarlah pasport, tunjuk dia, baru dia percaya. Macam mana? Langsung tak nampak Yaman. Jadi alhamdulillah lah. Sebab saya banggalah dengan Malaysia, dengan Melayu, dengan budaya Melayu. Dan sebenarnya pakaian macam sarung dengan kurta dia bukan budaya Melayu 100%. Bahkan itu adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ramai banyak Melayu tak tahu. Sebenarnya amalan orang Melayu pakai sarung dengan kain dengan baju kurta. Itu dalam ilmu syama'il, dalam ilmu sirah, dalam ilmu hadis namanya hullah. Kalau kita belajar hadis, kita akan atau kitab syama'il Rasulullah. Syama'il tu pribadi Rasulullah, pakaian Nabi, makanan Nabi, lauk yang Rasulullah suka, bentuk badan Nabi SAW macam mana. Itu ilmu syama'il. Kita akan baca banyak dalam bab tentang pakaian Rasulullah. Dia akan cakap salah satu pakaian yang paling disukai di sisi Rasulullah iaitu al-hullah. Bukan hanya Rasulullah memakai, bahkan dia kata Rasulullah paling suka pakaian yang Rasulullah rasa selesa dengan pakaian itu. Dia suka pakai pakaian itu. Apa dia? Dia kata hullah. Bila kita baca syarah, apa maksud hullah tu? Nak tahu. Kalau boleh kita nak ikut Rasulullah juga. Dia kata sarung. Cuma sarung yang di zaman Nabi dia macam ihram tu buka. Bukan sarung macam zaman kita jahit tutup. Yang tu buka tapi lebih kurang sama. Pakaiannya macam ni juga, macam sarung. Dia kata hullah tu dua pakaian yang menutupkan badan. Satu pakaian tutupkan dari sebahagian badan yang bawah. Satu pakaian tutupkan badan sebahagian atas. Itu apa? Inilah kurta dengan sarung. Cuma memanglah tidaklah 100% sarung yang macam ni yang Rasulullah pakai. Itu memanglah. Cuma cara pakaian tu memang itu dia. Sarung dengan kurta. Yakni dua pakaian. Sebab pakaian yang biasa lelaki pakai ada 3 jenis. Khususnya yang di zaman Nabi. Yang di zaman Nabi SAW 3 jenis pakaian. Ini kuliah dah jadi syama'il pula. Tapi okey tak? Okey kan? Untuk Rasulullah SAW ni. Kebetulan pula malam ni kuliah saya memang ada urusan lepas isyak. Kalau tak sampai pukul 9 ke. Ada 3 jenis pakaian yang
cara pakaian di zaman Nabi SAW. Lelaki, kita cakap untuk lelaki. Satu yang tutupkan satu badan dari atas sampai bawah, iaitu jubah. Macam jubah. Ini memang ada di zaman Nabi SAW pun ada jubah. Yang kedua, hullah, iaitu dua pakaian menutupkan satu badan, bukan satu kain. Kalau satu jubah, satu sampai dari atas sampai bawah. Yang kedua hullah. Hullah tu dua pakaian menutupkan badan. Yang pertama tutupkan atas, bahagian atas, yang kedua tutup bahagian bawah. Ini jenis pakaian atau cara pakaian yang kedua. Cara pakaian yang ketiga, dan ini zaman Nabi SAW ada, banyak sahabat pakai begitu, iaitu memakai satu pakaian sahaja dalam badan yang menutupkan bahagian bawah, yakni dia tutup dari pusat sampai kaki. Yang atas pakai apa? Tak pakai apa-apa. Dan banyak sahabat Nabi yang hadir kelas depan Nabi, yang ikut Rasulullah, yang duduk depan Nabi, solah belakang Nabi SAW, yang pakai cara ni. Bukan sengaja, tapi sebab mereka miskin. Bukan memang mereka suka pakai begitu, tak. Mereka pakai macam tu sebab miskin. Mereka tak boleh beli baju. Itu je yang mereka ada. Jadi mereka pakai macam sarung, atas terbuka, salah belakang Nabi, duduk bersama Nabi, hadir depan Nabi SAW dengan pakai badannya terbuka. Dan ini banyak sahabat Nabi SAW pakai begitu. Ya, khususnya sahabat yang miskin, yang tak ada duit boleh beli baju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sahabat miskin yang pakai begitu ada dua jenis. Ada yang dia ada dua izar. Izar itu yang macam sarung. Jadi dipakai satu basuh. Kalau ni kotor, baru tukar yang dah basuh. Tapi dalam kitab hadis dan sirah ni yang lagi menyedihkan. Ada bahagian sahabat Nabi SAW, bajunya semua yang dalam rumah itu je yang dia pakai. Dan itu sahabat Nabi, ahli syurga, orang yang hebat-hebat, yang mulia, yang tinggi iman mereka. Pakaian dia yang dia pakai saja. Tak ada almari dalam rumah macam kita ni. Sampai almari dah penuh dah tak ada ruang nak simpan. Ini kita ni. Rumah apa, baju kita, jubah kita, sarung kita, kurta lah, semua banyak jenis, banyak warna. Yang sahabat itu dalam sirah dikata dia ada satu izar sahaja, iaitu sarung. Kalau dikotor, apa yang dia buat? Dia masuk dalam bilik, dikunci, dibasuh, dijumur, dimasuk dalam bilik, tak keluar. Sahabat itu tak boleh keluar sampai kainnya tu kering. Kalau dah kering, dia ambil, pakai, baru dia boleh keluar. Jadi kalau dia tak datang solat di masjid, mereka tahulah sahabat. Oh, dia tinggal basuh. Dia basuh izarnya, dia tak ada. Mungkin ada yang tanya kan, kenapa Rasulullah tak bagi? Kan? Kenapa Nabi SAW tak bagi? Kan ada sahabat kaya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, ni semua kaya. Kenapa mereka tak infak? Mereka banyak infak, cuma sahabat telah diajar oleh Nabi tidak meminta. Sebab tu keadaan sahabat yang macam ni, dia selalu surukkan dirinya. Dia tak pernah cerita kepada orang. Sampai sahabat yang dekat dengannya hari-hari campur dengan mereka, mereka tak tahu keadaannya. Dan sebenarnya perkara itu hatta terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah melalui keadaan yang sangat susah, yang tidak masuk akal sahabat membiarkan Nabi SAW begitu susah. Iaitu Sayyidatna Aisyah kata, Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah semua, 9 rumah, cuba bayar,
9 rumah Rasulullah SAW dengan isterinya, dengan keluarganya, dengan anaknya semua. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang 2 bulan tak pernah nyalakan api. Tahu apa maksud tak pernah menyalakan api? Yakni tak ada apa-apa barang boleh masak dalam rumah Rasulullah. 2 bulan. Itu masya-Allah, yakni luar biasa tu. Luar biasa yakni tak ada apa-apa tu dalam rumah. 2 bulan tak ada apa-apa barang yang boleh masak. Di situ ulama hadis, ada setengah ulama tanya, mana Uthman bin Affan tu? Mana Abu Bakar Siddiq yang cinta kepada Rasulullah? Mana mereka ni? Kenapa mereka tak sponsor, tak infak kepada rumah Rasulullah? Bagilah tapung, bagi apa-apa makanan. Sampai 2 bulan Rasulullah tak makan apa-apa. Orang tanya Sayyidatuna Aisyah, jadi 2 bulan makan apa kalau tak masak? Dia kata, kalau jiran bagi susu dari kambing mereka, dari unta, dari lembu, kita minum. Kalau jiran tak bagi, jadi kita, makanan kita setiap hari, aku dengan Rasulullah, dengan isteri-isteri Rasulullah semua, air kosong dan kurma. Hari-hari. Itu makan malam, itu makan tengah hari, itu setiap hari. Sampai 2 bulan. Jadi ulama tanya, mana sahabat yang kaya tu? Kan sahabat Nabi SAW kuat cinta Rasulullah, sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Rasulullah. Ulama kata ada. Dan kalau sekiranya mereka tahu keadaan Nabi SAW itu, confirm mereka akan bagi berbagai makanan kepada Nabi SAW. Tetapi Rasulullah yang terlalu menyurukkan keadaan keluarganya dan keadaan rumahnya. Dia langsung tak pernah cerita dan tak pernah tunjuk yang rumahnya kosong, tak ada apa-apa. Jadi kalau keluar dengan sahabat, duduk bersama sahabat, Nabi SAW buat macam biasa. Tak tunjuk yang dia lapar, walhal lapar. Tak tunjuk dia lapar, tak tunjuk dia tak ada apa-apa di rumah, dia buat macam biasa. Sehingga sahabat Nabi SAW langsung tak pernah rasa syak atau fikir mungkin Nabi SAW lapar, mungkin Nabi tak makan hari ini. Rasulullah buat macam tak ada apa-apa, biasa. Jadi ulama kata itu sebab Rasulullah boleh sampai 1 bulan tak makan apa-apa. Sebab sahabat tak dapat tahu langsung. Tak tahu. Tapi kalau sekiranya sahabat tahu, confirmlah sahabat Nabi SAW akan memberi makanan dan bantuan kepada Nabi SAW. Jadi begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW dari segi makanan dan pakaian. Jadi ini satu faedah yang saya kongsikan malam ni, iaitu pakaian hullah itu pakaian yang disukai oleh Rasulullah. Apakah hullah itu? Tak kisah itu nak panggil kurta, sarun, nak panggil apa-apa panggilan. Sebab kalau dekat sini panggil kurta, dekat Indonesia panggil lain pula. Kita dekat Yaman panggil lain, tapi sama juga. Dia pakaian yang tutup bahagian atas badan. Sarun, kita panggil sarun sini. Dekat Indonesia mungkin panggil lain, dekat Yaman panggil lain, dekat negara lain panggil apa-apa. Yang penting dia apa? Dia pakaian yang tutupkan bahagian bawah badan. Itu yang namanya hullah. Dan dalam hadis yang sahih, pakaian paling disukai oleh Rasulullah SAW iaitu hullah. Sebab itu pakaian hullah ni yang Melayu suka sampai dah jadi budaya Melayu. Kalau nampak terus fikir Melayu, itu sebenarnya pakaian Rasulullah. Itu sebenarnya pakaian sunnah. Jadi kalau kita pakai, niatkan dapat pahala. Kalau niatkan ikut budaya sahaja, biasa, jadi amalan biasa, amalan budaya. Tapi kalau pakai, dan kita memang pakai, sebab itu kita memang pakai yang kita hari-hari, pergi surau, pergi solat, pergi majlis ke, memang itu pakaian kita. Niatkan sunnah. Apa ruginya? Tak rugi pun, bahkan untung. Niatkan sunnah, ikut pakaian hullah macam Rasulullah SAW, dapat pahala. Dapat pahala. Bila kita belajar syama'il Nabi SAW, akhlak Rasulullah, peribadi Rasulullah SAW, dari segi pakaian, makanan, dan kehidupan Nabi SAW dengan terperinci, kita akan belajar banyak.
kita akan kenal dengan dekat kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah kita hidup bersama Nabi SAW. Dan itu perkara binting. Sebab itu ada bahagian ulama menuliskan kitab yang besar. Kitab yang besar membuktikan di dalam kitab itu bahwasannya tidak akan memahami ilmu agama Islam melainkan selepas memahami ilmu syama'il Rasulullah SAW. Ilmu syama'il tu yakni akhlak Rasulullah dan peribadi Rasulullah. Dan dia kata di semua kitab-kitab Allah, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, wa suhufi Ibrahim wa Musa sebagainya, semua kitab-kitab yang Allah turun ada di dalam kitab-kitab Allah syama'il semua para anbiya. Dan Nabi yang paling banyak Allah cerita tentang syama'ilnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab tu mata Rasulullah, warna Rasulullah, badan Nabi SAW disebutkan dalam kitab At-Taurah Nabi Musa, dalam kitab Al-Injil Nabi Isa AS. Jadi ulama itu dia kata itu membuktikan bahawa ilmu syama'il itu amat binting untuk kita memahami Rasulullah dan memahami agama Islam semua. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempenuhkan hati kita dengan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah, dan insya-Allah Allah tambahkan ilmu kita tentang mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ni alhamdulillah malam pertama bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah bulan hijrah, dan itu menggerakkan satu perasaan dalam hati kita bila kita menyambut bulan Zulhijjah, menggerakkan satu di dalam hati kita satu perasaan, iaitu kita kena jaga tarikh hijrah, kita kena jaga bulan-bulan hijrah, kita kena hafal nama-nama bulan hijrah, dan kita kena guna dan pakai bulan hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala menggantungkan beberapa ibadah dengan bulan hijrah supaya kita jangan lupa bulan hijrah. Tapi kalau kita sekarang di zaman sekarang, kita ingat bulan hijrah waktu bulan Ramadan, Maulidur Rasul, ibadah haji, lagi apa? Hijrah, peristiwa al-hijrah. Waktu tu barulah kita ingat bulan hijrah. Kita tengok dekat berita, dah tengok anak bulan belum? Dah tengok hilal belum? Tengok apa, buat live terus. Mufti lah semua saja tengok anak bulan. Bulan-bulan yang lain yang biasa kita guna bulan Masihi. Padahal namanya pun Masihi. Masihi Kristian. Kita ni apa? Islam. Tapi itu bukan maknanya kita langsung tidak menggunakan tarikh Masihi. Tak, kita gunanya sebagai terpaksa. Sebagai terpaksa. Dunia semua, zaman sekarang semua orang, semua negara dah gunanya. Tetapi langsung tidak boleh menggantikan bulan hijrah dan tarikh hijrah, tak boleh. Tarikh hijrah tu dia kena jadi tarikh paling utama yang kita pakai. Jadi kalau kita tulis surat, kita nak hantar mesej, kita nak tulis tarikh tentang apa-apa, kita tulis terlebih dahulu tarikh hijrah, barulah kita tulis tarikh Masihi. Tak ada masalah tulis tarikh Masihi. Tapi kalau sampai tinggalkan tarikh hijrah, di situ ada masalah. Memang ada masalah. Memang itu masalah. Sebab kita ni Islam, bukan Masihi. Kita bukan Nasrani. Macam mana kita guna tarikh Nasrani? Kita kena gunanya sebagai terpaksa. Kalau kita gunanya sebagai terpaksa, itu maknanya kita tak tinggalkan tarikh kita yang betul. Tarikh kita yang betul hijrah, iaitu daripada Muharram, Safar sehingga Zulhijjah. Zulhijjah bulan yang last, bulan 12 di tahun hijrah. Jadi macam kalau masuk macam malam ni bulan Zulhijjah,
kita bangkitkanlah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita dan semua yang sekeliling kita, menghidupkan dan menghayatikan kepentingan menulis tarikh hijrah dan mengetahui hari ini berapa hari bulan dalam bulan hijrah, bulan Islamik. Jadi hari ini okey, ini mudah. Malam ni malam pertama, maknanya esok satu. Jadi hafallah sampai habis Zulhijjah. Sekarang orang memang akan hafal sebab apa? 10 hari bulan nak raya ni. Jadi memang hari-hari akan ingat. Oh, hari ni 5. Esok 6, 7, 10. Kenapa nak hafal sampai 9? 9 Arafah. 10 raya kurban lah. Okey, lepas tu kita cuba tanya. Lepas dah 15, 20 Zulhijjah, kita tanya orang. Hari ni berapa Zulhijjah? Confirm dah lupa. Kalau dari 1 sampai 10 tak lupa. Dia tahu hari ni 5 Zulhijjah, hari ni 1 Zulhijjah. Sebab apa? Raya belum lagi sampai. Tunggu 10. Lepas 10 Zulhijjah habis, dia akan takkan heran, takkan cek. Jadi itu satu faedah besar dan satu pelajaran besar yang kita kena belajarnya di malam ni. Ingat baik-baik setiap hari dalam bulan Zulhijjah sampai habis. Habis Zulhijjah, ingatlah 1 Muharram. Lepas tu Safar. Lepas tu begitu sampai habis tahun, begitu. Selalu ingat. Kalau boleh sekarang pun Alhamdulillah ada banyak kemudahan. Dalam handphone pun boleh edit tarikh hijrah. Tapi masih banyak yang belum lagi edit. Dalam handphone kita, Alhamdulillah, yakni dalam zaman kita ni ada banyak kemudahan. Dalam zaman kita sekarang, kita boleh tengok tarikh Masihi, Hijri terus dalam handphone. Jadi bagus, itu satu peringatan. Dan kita tunjukkanlah kepada Allah yang kita ni jagalah tarikh hijrah. Kita Muslim betul-betul yang jaga tarikh kita sendiri, tarikh hijrah. Jadi kalau kita belum lagi update di dalam handphone kita, buatlah supaya dalam handphone kita siap ada tarikh hijri, tarikh masihi. Benda senang dan mudah, perlu kita semangat sahaja dan ambil berat tintanya. Jadi ini perkara yang pertama yang kita belajarnya di malam ni. Malam pertama Zulhijjah. Antara amalan malam ini iaitu kita meraihkan anak bulan. Menunggu anak bulan muncul. Kemudian sunnah kita melihat kepada anak bulan. Sunnah kita melihat kepada anak bulan. Kemudian kita membaca doa masuknya bulan baru. Seperti malam ni kita baca Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahri wa a'udhu bika min syarril qadari wa syarril mahsyar. Hilalu khairin wa rushdin. Amantu billadhi khalaqak. Amantu billadhi khalaqak. Amantu billadhi khalaqak. Alhamdulillahilladhi dhahaba bi syahri dhil qi'dah wa jaa bi syahri dhil hijjah. Ini doa sunnah kita bacanya setiap malam pertama masuknya bulan hijrah. Bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar sampai sepanjang tahun. Setiap bulan hijrah masuk, malam pertama sunnah kita melihat kepada bulan dan sunnah kita membaca doa itu sebagai pembukaan dan kita memulakan bulan ini dengan doa dan baik dan amalan soleh. Juga antara perkara yang sunnah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang sunnah kita membacanya di malam pertama di bulan hijrah, iaitu seperti mana ulama ajar. Imam Subuki dia kata sunnah kita baca surah Tabarak, suratul Mulk di malam ni, malam pertama
bulan Zulhijjah. Dan setiap bulan hijrah, sunnah kita baca di malam pertama surah Al-Mulk. Apa hikmah kenapa? Imam As-Subuki dia kata Suratul Mulk ini surah yang mana jika kita membacanya, sakinah iaitu ketenangan akan turun kepada kita. Kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kesenangan. Sakinah dari Allah biasa turun waktu surah Al-Mulk. Dan dia kata kerana itulah sunnah kita bacanya sebelum tidur. Supaya sebelum tidur sakinah ketenangan turun, kita tidur dengan tenang. Itu antara hikmah kita baca surah Tabarak sebelum tidur. Supaya ketenangan tu turun dan kita tidur dalam keadaan tenang. Juga dia kata suratul Mulk ini 30 ayat. Suratul Mulk 30 ayat. Dan berapa jumlah hari bulan? Bulan berapa hari? 30 hari. 30 hari. Biasanya bulan hijrah jadi 30 hari. Tak ada 31. Atau 29 kadang-kadang. Tak selalu. Tapi kebanyakan 30 hari bulan. Jadi surah Tabarak 30 ayat. Setiap satu ayat untuk satu hari. Jadi kita baca suratul Mulk di malam pertama, masuknya bulan hijrah, dengan niat bulan ini penuh dengan sakinah dan ketenangan. Bukan waktu tidur je. Semoga satu bulan kita dalam keadaan tenang, ketenteraman, happy, hati kita tenang saja. Sampai habis bulan. Itu antara amalan yang sunnah kita melakukannya di malam pertama bulan hijrah. Yang ketiga, sunnah kita mengucap tahniah. Malam ni kita sunnah mengucap tahniah. Salam kepada orang, alhamdulillah. Tahniah dengan bulan Zulhijjah ni, bulan yang baru. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ni kita dapat kebaikan, dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kita kata taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amsalihi kull amin wa antum bikhair. Semoga Allah menghidupkan kamu sehingga bulan Zulhijjah tahun depan. Semoga panjang umur insya-Allah sampai tahun depan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita jawab dengan doa yang sama kepada orang. Ini tahniah kepada untuk bulan baru. La ilaha illallah. Antara perkara yang sunnah kita azamkan dari malam pertama, iaitu dari malam pertama setiap bulan hijrah, sunnah kita azam niat kita puasa Isnin Khamis di bulan ini. Kita puasa 3 hari putih, 13, 14, 15 hari bulan. Dari malam pertama. Kenapa? Supaya kalau tak dapat hidup, meninggal ke, Allah tak panjangkan umur, ditulis bagi kita bahala. Bahala puasa hari putih walaupun dia tak puasa. Sebab apa? Sebab dia dah niat dari awal bulan. Niat dari malam pertama di bulan itu, saya niat insya-Allah di bulan ini saya akan jaga ini, saya akan buat itu, saya akan keluarkan sedekah berapa banyaknya. Niatkan dari mula. Setiap bulan buat macam tu. Memang satu bulan kita akan meninggal lah. Satu hari, satu bulan kita meninggal. Apa-apa yang kita niatkan dari malam pertama, semua bahalanya siap. Kita dapat. Itu daripada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba Allah. Khususnya Zulhijjah, ini sunnah untuk setiap bulan. Tapi kalau Zulhijjah, dari malam pertama ni, kita sunnah siap dari sekarang yang saya akan puasa insya-Allah 9 Zulhijjah. Yang mulia layalin ashr, 10 malam, bukan 10 hari. Sebab hari yang ke-10 hari raya tak boleh puasa. Jadi kita tak boleh cakap saya niat puasa 10 hari. Tak boleh, 9 je.
1 sampai 9. Sebab hari yang ke-10 raya. Tapi malam, betul malam 10. 10 malam. Termasuk malam raya. Contohnya saya niat insya-Allah 10 malam ini saya bangun qiyamul lail. Saya bangun tahajud. Saya bangun sebelum subuh. Atau saya niatkan insya-Allah di 10 malam ni saya khatam Al-Quran. 10 hari. 10 malam. Setiap malam baca 3 juzuk. 3 kali 10 berapa? 30. Khatam. Malam raya khatam Quran. Atau lepas raya, di hari raya boleh khatam Quran. 3 juzuk tak banyak. 1 jam, 1 jam setengah. 2 jam kalau banyak. 3 jam. Apa 3 juzuk? 2 jam itu kita boleh duduk ni dekat kedai mamak, tak ada apa-apa, boleh. Minum teh tarik, saya simpan sampai pukul 12. Okey je, 2 jam kadang-kadang lebih. Betul tak? 2 jam kalau kita nak cakap tentang Quran, tentang berapa juzuk, kita cakap 2 jam. Oh, lamanya, beratnya. Allahu Akbar. Kalau duduk dekat kedai mamak tu boleh je. Duduk 2 jam, duduk 3 jam pun. Sampai orang kedai mamak suruh keluar. Suruh balik, nak tutup. Dia kata, okay, biar kursi di luar. Biar meja ni di luar. Sampai duduk di luar. Kedai dah tutup, dia duduk di luar. Masih sambung. Simbang. Ilaha illallah. Bulan Zulhijjah ni, bulan ibadah. 10 malam Zulhijjah dengan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 1 hari atau 10 hari di dunia semua, dalam sejarah dunia, dalam masa dunia semua, tidak ada 10 hari atau 10 malam yang Allah suka kita ibadah kepadanya seperti 10 malam Zulhijjah. Maknanya, apa-apa yang kita buat di 10 ni Allah suka. Jadi kita gembirakan Allah dengan 10 malam ni. Baca Quran, baca zikir, baca selawat, puasa, munajat kepada Allah. Allah suka. Kalau Allah suka kita baca Quran di Ramadan atau di mana-mana waktu lain, Allah lagi suka di 10 malam ni. Lagi Allah suka di 10 malam ni. 10 malam ni Rasulullah SAW dia kata ahabbul a'mal ila Allah. Allah tidak suka kita melakukan amalan di dalam 10 hari seperti mana Allah suka kita melakukannya dalam 10 hari ini. Jadi setiap satu amalan balasannya adalah cinta daripada Allah. Kita baca Quran, kita dapat cinta dari Allah. Kita tahlil, kita dapat cinta dari Allah. Kita belajar ilmu, kita dapat cinta daripada Allah. Majlis kita ni pun ibadah. Kuliah ni pun ibadah. Salat jemaah, kita niatkan dari sekarang. Kita niatkan dari sekarang. Setiap sepanjang 10 malam Zulhijjah ni, 10 hari dan malam Zulhijjah ni, insya-Allah saya tak nak tinggalkan salat berjemaah. Dari subuh sampai isyak. Boleh tak? Ini niat soleh, niat baik. Niat baik, insya-Allah. Insya-Allah kita niatkan ya, tak rugi pun. Tak perlu bayar walau 10 sen. Membaca niat. Baca niat free. Tapi dapat pahala. Kalau contohnya ada uzur, ada alasan betul, memang itu alasan betul, Allah tulis pahala jemaah. Jadi malam ni kita baca niat 10 malam dan sehari Zulhijjah ni, saya insya-Allah akan istiqamah, tak nak tinggalkan solat jemaah. Dan sekiranya kalau dekat surau dah habis jemaah, saya akan minta tolong siapa-siapa join sekali dengan saya salat jemaah. As-salafus salih, ulama dahulu, para salihin dahulu, sampai mereka sanggup bayar kepada orang suruh dia salat jemaah dengan dia ulang. Sebab dia tak dapat jemaah. Sanggup bayar. Tapi mereka ni tahu dan menghargai pahala jemaah tu, menghargai 27 derajat. Kita ni tidak menghargainya. Kita biasa, enggak biasa. Alah, kita pun macam
Tak ada pun rasa sedih. Biasa je. Oh, jemaah habis. Habislah, tak apa. Saya salah satu orang. Macam tu. Muka tak nak ke nangis? Tak nak. Tak nak ke sedih? Jemaah habis. Macam tu je. Muka biasa saja. Nangislah. Nangis pun tak nak sedih. Macam rasa sedih. Jemaah terlepas, ini perkara besar. Bukan jemaah sahaja. Takbir yang pertama, takbiratul ihram bersama imam, kalau terlepas sepatutnya rasa sedih. Rasa sedih, perkara tu perkara besar. Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah, mereka kata, kami sahabat Nabi cerita kepada tabi'in. Sahabat cerita kepada tabi'in. Mereka kata, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, kami anggap orang yang tak datang salat jemaah ni munafik je. Mana boleh orang beriman tak salat jemaah? Kalau tak datang salat jemaah di masjid, itu maknanya itu tanda jelas dia munafik. Tapi itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah memang orang yang tak datang salat jemaah biasanya yang munafikin. Tapi di zaman kita tak boleh jatuhkan hukum itu. Terus orang tak salat jemaah di masjid atau terus nak jatuhkan hukum pula munafik kepadanya. Tidak, zaman lain. Kalau zaman tabi'in dan tabi'in, zaman salafus salih, 300 tahun yang hijrah pertama. Mereka kata, kami ni sangka kalau tidak ada, mereka kata tidak ada siapa-siapa yang terlepas salat jemaah daripadanya, melainkan kami anggap itu confirm sebab ada dosa yang menghalangkan dia. Bila salat jemaah terlepas, kita kena muhasabah diri. Kenapa? Kenapa aku tak kuat? Kenapa aku tak sampai awal? Ada benda yang lambatkan aku. Ada benda yang beratkan badan aku. Ada benda yang buat hati aku tak rasa tergesa-gesa nak pergi solat. Jadi bila jemaah terlepas, ulama dulu salafus salih kata itu satu tanda ada dosa. Kena taubat. Sebab itu di zaman mereka, kalau orang terlepas dari badannya takbiratul ula, mereka ucap takziah kepadanya. Kesian kamu, takziah, terlepas takbiratul ihram, tak dapat takbir. Kamu masuk salat lepas imam dah mula al-Fatihah, takziah. Mereka takziahkan dia 3 hari. Lagi teruk dari meninggal. Meninggal 1 hari takziah habis. 3 hari mereka kalau jumpa dia, orang yang tak dapat takbiratul ula bersama imam, 3 hari mereka takziah kepadanya. Mereka anggap perkara tu hal besar. Sebab itu ada satu guru kepada guru kita. Guru kepada guru kita, dia ulama besar dari Yaman, tapi dia duduk di Mekah juga. Dia kata, guru besar ni, ulama besar, dia kata 40 tahun saya solat di Mekah, di Masjidil Haram, tak pernah terlepas takbiratul ihram. Sebenarnya kalau kita nak cari kebanggaan yang betul, ni kebanggaan yang betul, bukan duit banyak. Bukan duit banyak, bukan rumah besar, bukan pangkat besar, bukan itu kebanggaan. Kebanggaan yang sebenar, kamu istiqamah tak salat jemaah, berjaya, disiplin, salat jemaah, berapa tahun tak pernah tinggal. Oh, ini betul-betul kebanggaan besar. Dahulu orang bangga dengan perkara macam ni. Kalau zaman sekarang banyak perubahan. Orang bangga dengan dunia, dengan perkara yang tak ada, yang Allah tak pandang pun kepadanya. Jadi guru kepada guru saya ini, dia kata 40 tahun takbir, bukan tak tinggal jemaah. Takbiratul ihram tak pernah tertinggal. Takbiratul ihram tu apa? Iaitu kita kena takbir belakang imam sebelum imam baca al-Fatihah. Masa imam baca doaul iftitah, Allahu akbar kabira, alhamdulillah, kita dah takbir Allahu akbar. Iaitu selepas imam baca Allahu akbar, kita terus Allahu akbar. Jangan tunggu. Jangan duduk betulkan, ada yang duduk betulkan baju sampai imam bismillahirrahmanirrahim baca al-Fatihah, Allahu akbar. Main buang masa dia buat betulkan baju lah, duduk atau borak sampai takbiratul ihram terlepas.
Sebab Rasulullah kata kesimpulan solat iaitu takbiratul ihram. Bila dapat takbiratul ihram belakang imam terus sebelum dia baca Al-Fatihah, itu pahalanya besar. Lagi lain daripada pahala jemaah. Lain daripada pahala jemaah. Kita sambung ke atau azan dulu? Azan. Okeylah. Kita berhenti sekejap dengan azan. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang sangat mulia, 10 malam Zulhijjah
yang sangat mulia, yang penuh dengan kelebihan. Tadi saya cakap apa, bara as-salafus salih, jika orang terlepas takbiratul ihram, mereka mengucap takziah 3 hari. Tetapi jika meninggalkan jemaah, dan itu lagi teruk, mereka mentakziahkan dia seminggu. 7 hari dirasa malu orang asyik takziahkan dia sebab terlepas salat jemaah daripadanya. Tapi kalau kita macam mana? Hidup kita semua takziah. Kalau kita nak ikut syarat salafus salih dulu, orang akan takziah kita sepanjang hidup. Sebab banyak jemaah, mungkin hampir hari-hari kita tinggalkan. Hari-hari kita tinggalkan jemaah. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Habislah hidup kita semua diucap takziah. Tapi kenapa diucap takziah sampai 7 hari? Sebab mereka jarang. Perkara tu macam terlalu kurang dan belik bila orang tinggalkan jemaah. Sebab tu sampai takziahkan 7 hari sebab meninggalkan jemaah. Dalam 9 hari ni, atau 10 hari sampai hari tasyrik, 10 malam Zulhijjah ni, ada beberapa amalan yang perlu kita perhatikan kepadanya. Yang pertama, puasa, kecuali 10 Zulhijjah dan 3 hari selepas, iaitu 11, 12, 13. Itu pun tak boleh puasa. Hari 10, hari yang ke-10 hari raya, 3 hari kemudian selepas hari raya, itu hari at-tasyriq, 3 hari, itu juga haram puasa. Tak boleh, haram, bukan makruh, haram puasa. Bukan hari raya saja. Jadi 4 hari yang haram puasa. 10, 11, 12, 13. Ini tak boleh puasa. Yang sebelumnya, dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, sunnah kita puasa. Ramai orang fikir kelebihan itu untuk hari Arafah sahaja. Padahal tidak. Setiap hari dalam Zulhijjah, dari 1 sampai 9 sampai 8, bahalanya seperti mana dalam hadis, seperti bahala 1 tahun. Setiap 1 hari dari esok sampai 8, bahalanya seperti bahala 1 tahun puasa. Kalau puasanya. Kenapa sampai 8? 9 mana? 9 bukan raya. 9 hari Arafah. 9 iaitu hari Arafah, 9 Zulhijjah, bahalanya seperti 2 tahun. 1 sampai 8, setiap 1 hari 1 tahun bahala. 9, 2 tahun. 10 haram, tak boleh puasa. Jadi antara amalan binting kita buatnya di 10 hari ini, puasa. Yang kedua, qiyamul lail, tahajud. Kerana ada hadis yang kata qiyamul lail dalam 10 Zulhijjah ni seperti qiyam Lailatul Qadar. Yani bahalanya seperti bahala Lailatul Qadar. Juga antara amalan yang harus kita menjaganya juga dalam 10 Zulhijjah ni, banyak-banyak infak dan sedekah. Banyak bersedekah. Sebab sedekah di waktu yang mulia, di masa yang dimuliakan oleh Allah, berlipat ganda bahalanya. Bahalanya selalu lagi besar. Sama seperti dosa. Kalau buat dosa di waktu yang mulia, dosa jadi berlipat ganda, lagi besar. Antara amalan yang sunnah kita jaganya dalam 10 Zulhijjah ni, iaitu takbir ketika melihat binatang kurban, iaitu unta, lembu dan kambing. Bukan semua binatang kita baca takbir. Kita baca takbir kalau tengok binatang kurban saja. Jadi kalau tengok ayam, tak perlu takbir. Ayam tak perlu bayar takbir. Tengok kuda, tak perlu takbir. Sebab itu bukan kurban. Haiwan kurban ada 3. Unta, lembu, kambing. Kalau kita tengoknya dalam hidup, ada orang nampak kambing tengah jalan atau lembu atau unta, kita sunnah takbir terus. Allahu Akbar. Ini paling kurang. Tak perlu baca takbir yang panjang. Tapi kalau nak baca, alhamdulillah, lagi baik. Tapi paling kurang baca Allahu Akbar. Habis. Cukup. Takbir.
Setiap kali tengok binatang. Walaupun tengok binatang itu dalam TV, tak ada masalah. Tengok dalam TV atau dalam gambar iklan. Setiap kali tengok poster korban, Allahu Akbar, takbir. Sebab gambarannya sama macam dia mengingatkan kita tentang korban. Yang antara amalan binti juga di 10 hari ini, siapa-siapa yang dah niat nak keluarkan korban, sunnah jangan potong rambut atau kuku sehingga selesai korbannya. Jadi kalau korbannya hari yang pertama, jadi sampai hari itu. Kalau korbannya akan disembelih 2 raya yang kedua, 11 Zulhijjah. Tunggu sampai itu. Sampai sembelih, bukan sampai raya. Orang kadang-kadang berhenti sampai raya. Tapi korban belum lagi sembelih, dia dah potong. Raya, dah masuk raya. Kita bukan puasa Ramadan ni sekarang. Masuk raya dah boleh makan. Tak, ya ini kuku dan rambut ini sampai sembelih korban. Dah sembelih korban, okey silakan sekarang potong. Kenapa? Kerana korban itu akan yakni amalan anggota kita semua akan bersaksi di hari kiamat. Akan bersaksi di hari kiamat. Jadi kita kena korban dulu dalam keadaan kuku dan rambut masih ada dalam badan kita. Lepas korban, okey, kuku dan rambut dah saksikan ibadah korban. Lepas tu nak potong buah tak apa. Dia akan datang hari kiamat bersaksi untuk kita. Kalau dah potong, dia tak bersaksi untuk kita. Sebab itu, ulama kata, makruh kita potong kuku selepas azan. Sebelum salah. Sama juga, sebenarnya bukan korban sahaja. Setiap hari Jumaat, setiap waktu nak potong kuku atau rambut, kita pastikan solat dulu. Supaya kuku dan rambut dah bersaksi kita solat. Sebab itu ulama kata kalau dah azan, masuk waktu zuhur. Sekarang atau contohnya sekarang Isya. Dibaca azan. Ada orang potong kuku, lepas tu solat. Makruh. Rugi. Kamu buang kuku sebelum solat. Solat dulu. Solat fardu dulu, solat sunnah, lepas tu potong. Biar dia dah ambil persaksian, dah bersaksi, dah hadir, dah ada dalam solat bersama kita. Jadi bila potong tanam, nanti datang hari kiamat dia bersaksi kita solat Isya. Jadi ini beberapa amalan dengan cara ringkas yang harus kita menjaganya di 10 malam atau hari Zulhijjah. Moga-moga insya-Allah Allah besarkan bahagian pahala kita di dalam malam-malam ini, dalam hari-hari Zulhijjah ni. Allah menjaga kita daripada dosa dan maksiat atau amalan yang tidak diridai oleh Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan taufik dan semangat kita melakukan amalan puasa, melakukan amalan takbir, amalan kurban sebagainya. Semua amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita isikan 10 atau 10 malam Zulhijjah ni dengan amalan yang diridai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Lupa saya.